BMW F10 upgrade Android player sekali dengan 360 camera. BMW F10 ini sudah siap upgrade Android player yang size 12.3 inci. So asal dia punya screen dekat dalam. So sekarang kita sudah upgrade pakai yang screen besar. Mari kita tengok dia punya sistem. Di dalam sini Android system, so macam-macam apps boleh install dalam player ni. So macam YouTube, Waze, semua boleh. Dia ada Play Store. BMW ni dia pakai dua sistem. Apa maksud dua sistem? Satu ini Android system, lagi satu original BM system. So BM nya sistem masih maintain. Okay, iDrive semua boleh pakai. Kita risau lepas upgrade. Okay, dia template function, semua ada function. Lepas upgrade Android player ni, kita boleh upgrade juga 360 camera. Okay, ini nak 360 camera view. Ni view belakang. So ini sekelilingnya view. So lagi dia ada view depan, view belakang, view kiri dan juga view kanan. View kiri kanan ini dia boleh ikut signal. Masa kita bagi signal kiri, dia akan tunjuk kiri. Bagi signal kanan, dia akan tunjuk kanan. Owner-owner yang pakai kereta BMW F10, kalau ada minat nak upgrade Android player sekali dengan 360 camera, boleh datang kita punya kedai Drax.